Habis. Ini anak belajar sikit. Awak semua ni kenal tak sesama sendiri kawan-kawan ni? Yang anak-anak ni. Kenal tak orang belakang? Kenal? Orang saudara? Awak kenal tak yang itu? Okey. Jadi, okey, buku bagi kertas ni lah kat awak ambil satu-satu. Awak perlu bagi sama-sama awak kat belakang satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Engkau mudahkanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang mendapat kurnia dan ganjaran dari kemurahan-Mu, dan kurniakanlah kepada kami setiap kebaikan yang ada di dalamnya. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, sama ada dosa-dosa yang besar atau dosa yang kecil, sama ada dosa yang tersembunyi atau yang nyata. Ya Allah, ampunilah dosa kami, sama ada dosa yang kami sengaja dan atau kerana kejahilan kami. Ya Allah, terimalah taubat kami sebagai taubat nasuha. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, serta dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, rahmatilah diri kami dan kedai kami ini, hair salon di Ansar dan warung di Ansar. Berkatilah perniagaan kami, murahkanlah rezeki perniagaan kami ini. Jika rezeki perniagaan kami ini berada di langit, maka Engkau turunkanlah untuk kami. Jika rezeki perniagaannya ini berada di perut bumi, maka Engkau keluarkanlah untuk kami. Jika rezeki perniagaan kami ini jauh, maka Engkau dekatkanlah untuk kami. Jika rezeki perniagaan kami dekat, maka Engkau mudahkanlah untuk kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, Engkau lindungilah perniagaan kami dari setiap kejahatan yang gaib dan nyata. Selamatkanlah perniagaan kami dari kejahatan dunia dan isinya. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya Allah, Engkau kurniakan kepada hamba-Mu ini iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbahaya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi insya-Allah kita hari ini syukur pada Allah diberi kesempatan dan alhamdulillah adik-adik anak-anak sekalian dah mula belajar sifir. Dah hafal sifir Boleh insya-Allah. Jadi matematik ni salah satu daripada perkara yang penting dalam Islam. Kerana kita lihat Allah gambarkan setiap perkara yang berlaku, kejadian yang ada kan, semuanya dibagi bimaqdar, dengan matematik lah, dengan kadar-kadar yang ditentukan. Jadi kalau kita tengok Allah punya ilmu ni sampai peringkat daun jatuh daripada pokok tu nampak macam angin tiup kan. Dia jatuh kat mana, terbalik ke terlentang ke, ternaik ke, sebagainya, semua tu Allah kira. Semua Allah kira.
Tak ada satu pun perkara yang berlaku yang kita nampak macam kecil dan yang kita nampak macam tak ada apa-apa, melainkan semuanya dalam kiraan Allah. Jadi ini kita kata matematik salah satu daripada sunnah yang ada di dalam kehidupan kita yang Allah telah pun tetapkan. Dan sebab itulah kita rajin-rajin kita cuba belajar, kita cuba tengok apa yang ada. Mudah-mudahan bila kita pandai nanti, kita boleh bantu pula agama Allah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibuat oleh adik-adik sekalian, dan terima kasih kepada ibu bapa yang dah datang daripada dekat, daripada jauh. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat rahmat. Jadi saya cuma nak cerita sikit aja. Kita ni Ansar Agrofarm ni, kita ada ladang sikit. InsyaAllah kita akan buat ladang pokok tin. Ladang pokok tin ni insyaAllah dalam proses, mungkin dalam masa 2 bulan lagi kita akan semai dan tanam. Dan insyaAllah bila ada ladang pokok tin ni, kita hajaklah anak-anak kita ni kalau boleh dapat mengenal pokok tin. Dan pokok tin ni pun banyak khasiat dia, terlalu banyak khasiat dia. Jadi dia bukan saja khasiat kesihatan, malahan juga ada rawatan. Dia boleh digambarkan ada kajian-kajian tentang ada gelombang-gelombang tertentu yang keluar daripada pokok tin tu, daun tu. Kalau malam-malam tu dia seolah-olahnya macam berdoa ke atas. Jadi dari gelombang-gelombang tertentu tu yang mana ada orang yang sakit diganggu dengan jin ke apa ke kan, Allah izin hilang dengan asbab pokok tin. Jadi banyaklah. Jadi insya-Allah bila kita dah tanam besok, marilah sama-sama kita cuba untuk nak kita belajar dan perkenalan. Dan kemudian yang best sekali ada kolam kat belakang tu. Jadi ada kolam ni, next time mungkin kita boleh buat program kan. Lepas CV berenang kan. Nak tak, suka tak berenang? Pandai berenang. Siapa yang pandai berenang? Pandai berenang. Tenggelam ke tak tenggelam? Bawa baju tak? Baju berenang bawa tak? Tak bawa. Ayam bawa boleh lah berenang. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah kita ada berenang. Dan insyaAllah doa lah, tak lama lagi mudah-mudahan ada kuda pula kan. Kalau ada kuda boleh naik kuda pula. InsyaAllah kita ada agrotourism kat belakang. Setakat ni ada panah lah, tapi kuda dalam perancangan juga. InsyaAllah doakanlah mudah-mudahan ada kuda, ada tempat berenang, ada tempat belajar menanam. Besok ada ikan pun ada. Kalau adik-adik anak-anak nak belajar macam mana nak ternak ikan pun boleh. Nak kenal ikan mana, insyaAllah akan ada. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pertemuan pada kali ini tidaklah setakat ini sahaja. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa kepada pertemuan-pertemuan yang lain, insyaAllah. Jangan seriklah datang, insyaAllah. Baik, kita juga ada Ansar Salon, Hair Salon. Di Ansar Hair Salon sana tu. Ini untuk ibu-ibu terutamanya, susah nak cari tempat gunting salon muslimah. Jadi kita ada tempat untuk muslimah sebelah sana, tempat untuk muslimah sebelah sini untuk laki-laki lah, muslimin. Jadi insya-Allah kalau siapa-siapa yang berhajatkan untuk nak kita kata nak potong rambut, nak adjust rambut dan sebagainya, bolehlah insya-Allah. Terutamanya wanita lah. Laki-laki pun ada juga. Dan kemudian kalau ada siapa yang ada kucing, ada kan kucing kan? Untuk kucing. Mana tak ada ada kan untuk kucing. So siapa yang ada kucing yang cantik, bulu cantik tapi tak kemas, nak bagi cantik dia ke, nak bagi mandi, kucing busuk kan, nak bagi mandi, boleh pun hantar sini. Dia ada treatment dia untuk nak bagi kita kata bagi rambut kucing tu lah, bulu kucing tu kan, jadi elok, jadi bersih dan sebagainya. So ini juga ada antara servis yang ada, insya-Allah perkhidmatan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan lancarkanlah supaya mudah-mudahan perkhidmatan ini semua adalah perkhidmatan untuk kita membantu masyarakat juga, membantu dakwah Rasulullah SAW, dan juga membantu untuk kita cuba nak membina kekuatan umat kita, insya-Allah. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama melancarkan di Ansar Hair Salon, insya-Allah. Saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barakah dan rahmatnya, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillah. Macam mana cara dia? Laki-laki ni. Siapa yang nak gunting rambut? Boleh. Dah boleh dah.
Ada saya.